Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Seni ukiran warisan lama, hiasan istana di Kota Melaka. Kepelbagaian bangsa aset bersama, kekuatan utama makmur merdeka. Kombinasi panel hakim yang berintegriti, menjaga masa yang setia dengan randiknya. Guru-guru pembimbing yang budiman serta rakan-rakan pemidato, warga intelektual yang saya kagumi sekalian. Dirinya saya di pentas berprestij pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang dipertua Negeri Melaka tahun 2026 adalah untuk menzahirkan sebuah hakikat kebangsaan menerusi mauduk pidato kepelbagaian bangsa kekuatan negara. Sebelum hujah digali, sebelum minda diselongkar, izinkan saya mentakrifkan tajuk pidato saya. Kepelbagaian bangsa merujuk kepada keunikan struktur masyarakat Malaysia yang terdiri daripada rencam kaum, etnik, budaya, bangsa dan agama. Kekuatan negara pula membawa maksud kepelbagaian ini bukanlah satu kelemahan atau punca perpecahan. Sebaliknya, bertindak sebagai pemacu kestabilan, keunikan dan kemakmuran dalam usaha holistik membina sebuah negara bangsa yang utuh. Warga Dewan yang penuh visi. Hujah saya yang pertama, kepelbagaian yang dipayungi rukun negara membentuk jati diri bangsa yang dinamik. Ramai pemerhati luar melihat kepelbagaian di Malaysia sebagai satu bom jangka yang menanti masa untuk meletup. Namun, tanggapan mereka salah. Melalui prinsip kepercayaan pada Tuhan dan kesetiaan pada raja dan negara, kepelbagaian ini telah berjaya disatukan di bawah satu payung naungan yang kukuh. Setiap kaum bebas mengamalkan adat dan agama masing-masing, namun kita tetap berkongsi satu taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada satu raja dan satu bendera yang sama, iaitu jalur gemilang. Kepelbagaian ini mengajar kita tentang erti toleransi dan kebersamaan sejak di bangku sekolah lagi. Menjadi bangsa Malaysia, sebuah bangsa yang matang, dinamik, kebal daripada jarum-jarum perkauman yang merosakkan keharmonian kita. Sidang hadirin yang dikasihi, meniti hujah saya yang kedua, keadilan sosial berasaskan perlembagaan menukar kepelbagaian menjadi kestabilan ekonomi. Sebuah negara bangsa yang stabil memerlukan tapak keadilan yang teguh menerusi prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Struktur perundangan negara kita telah direka dengan begitu adil bagi melindungi hak setiap etnik tanpa ada yang terpinggir. Apabila hak majoriti dan minoriti dihormati, rasa selamat dan saling mempercayai akan wujud dalam kalangan rakyat. Kestabilan sosial inilah yang menjadi magnet kepada pelabur asing dan memacu ekonomi negara menjelang tahun 2026 ini. Kepelbagaian idea, bakat dan kemahiran daripada pelbagai latar belakang kaum digembleng bersama untuk menghasilkan inovasi yang melonjakkan nama Malaysia di pentas global. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang ketiga yang menjadi keunikan kita di mata dunia. Kesopanan dan kesusilaan mencorakkan keindahan budaya masyarakat majmuk. Prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan, adalah gam yang melekatkan perpaduan kita. Keindahan Malaysia bukan terletak pada keseragaman, tetapi pada kepelbagaian yang harmoni. Apabila kita saling kunjung mengunjungi semasa perayaan, menghormati sensitiviti kaum lain dan menggunakan bahasa yang santun dalam interaksi harian, kita sedang mempamerkan wajah sebenar masyarakat bertamadun. Sifat saling menghormati ini bukan sahaja menghalang konflik, malah melahirkan sebuah masyarakat yang kaya dengan nilai kemanusiaan, di mana perbezaan diraikan dengan penuh kasih sayang dan kemesraan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, konklusinya, kepelbagaian bangsa di Malaysia bukanlah satu takdir yang memecah belahkan, tapi ia adalah satu anugerah yang dikukuhkan. Ibarat anyaman tika mengkuang,
Setiap helai daun yang berbeza warna ditenun rapat bagi menghasilkan corak yang indah dan struktur yang kuat. Tanpa kepelbagaian warna tersebut, tikar tidak akan bersiri. Tanpa kepelbagaian kaum, Malaysia tidak akan berdiri gagah seperti hari ini. Sempena pertandingan di bumi bersejarah Melaka ini, bumi yang menjadi persaksi pertembungan budaya antara bangsa sejak zaman Kesultanan Melayu lagi. Marilah kita memperbaharui ikrar kita. Jangan kita biarkan api prejudis membakar jambatan perpaduan kita. Ayuh kita jadikan kepelbagaian ini sebagai senjata yang ampuh dan kekuatan mutakhir untuk membina negara bangsa yang gemilang. Rencam budaya satu inspirasi, jangan dicari titik perbezaan. Kepelbagaian kaum pemacu inovasi Malaysia Madani. Capai kejayaan. Maka bulatkan tekad, satukan hati, jadikan kepelbagaian bangsa sebagai kekuatan negara kita. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.